hak nisa malak juga untuk sekali. Seorang perempuan tu dia sudah memeluk Islam, artinya muallafah, dia bukan Islam asal, dia masuk Islam, tetapi waris dia belum masuk Islam. Oh, dia ada waris. Nah, manusia kalau sama Islam itulah waris dia. Terbenar waris dia tu kalau ibu bapa masalah waris dia. Saudara dia, ibu sebapa tu panggil waris dia. Sekiranya kalau di Islam ke orang itulah yang menerima pusaka. Tapi tak, katanya maka dia tidak ada suami tubuh seorang, tetapi dia ada anak angkat seorang perempuan, anak angkat, anak pera lah. Nah, kita panggil bahasa kampung. Maka dia sudah meninggal dunia beberapa hari ni, baru-baru yang meninggal katanya, tapi tak tahu berapa hari. Maka nak tanyanya, kata harta dia semua tu hanya ada hasil daripada kerja usaha dia tu jatuh kepada siapa? Bagi anak akak ko, anak akak tak ada kena-kena, ajnabi, bukan waris. Nah, jadi anak akak tu. Jadi bila bukan waris, harta pusaka dia ni kena naik pada baitul mal lah. Disakut dengan qadi kat nun lah. Naik ke baitul mal lah. Kerana tak ada orang panggil waris kah, tak ada. Nah, bila waris kah tak ada, naik kepada waris am. Nah, jadi ke situ. Waris dia ada tapi tidak Islam tak boleh makan pusaka. Ikhtilafuddin. Manik daripada dapat pusaka ikhtilafuddin. Kalau dia punya anak lelaki tapi anak dia tidak Islam, tak boleh. Kalau dia punya masih ada lagi bapa, ibu bapa dia ada, itu waris semua tu. Tapi dah dia tidak Islam, maka panggil ikhtilafuddin, manik daripada dapat pusaka. Pahala tu peninggalan lagi ke mana? Pergi kepada naik pada baitul mal. Anak akak tak boleh angkat pusaka, bukan waris. Tu dia malaikat anak akak tak, anak saudara dia, anak saudara lelaki dia. Tu bolehlah sekadar tu. Itu dah.